Hai semua. Agak stres dengan muncung tudung ini, tapi tak apa, kita akan fix dia nanti. So sekarang kita on the way nak pergi Shah Alam. Tajam benar lah atas ni. The awning macam Gunung Kinabalu bani. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Anyway, I'll be graduating. Rasanya seperti I just graduated from my diploma. Anyway, so excited. I'll be gathering with my classmate, my lovely classmate. But today not, because diorang dah ambil dah jubah. Anyway, semua family saya warna hitam. And I'm the main attention because I'm a princess in this family. Kan? What the hell? Ada sticker. Because saya kena jadi yang the contra one. Yeah. Oh my god, this topic is very hot. Goodbye. Dah sampai YTM. Misi mencari Dewan. ETC. Start selesai. Nak keluar tadi. Sabarlah. Tak nak apa-apa. Trust your instinct. So kita nak pergi daftar dulu. So first of all, daftar dulu kat TKJ. Okay. Daftar. So kita kena chop dulu dekat Dewan. And then baru boleh claim. No? Dewan. Tengah daftar ni adik. So kita dah selesai mengecok dekat tingkat G. Kita dah ambil beg Yolin. Kita dah ambil beg saya. And then kita pergi tingkat 1 untuk bilik jubah. Let's go. Dah macam tengah combo lah pula. Yelah, dulu ya tiang sabar. Senang je kan, satu tingkat je semua. Tak sampai. Set ke POV. Ni lah. Saya berjalan dengan panas. I feel very stressed today. Anyway guys, saya dah berpeluh. I want to cry but I don't want. I force myself to not to cry. Kipas saya dah habis bateri. Anyway, tu panas. Anyway, kalau kita tak ada orang untuk kita angkat gambar, it's okay. I have my own tripod. Saya ambil size M. Dia nak duduk tempat panas kan, menyakit ke hati. Faham? This is my hood. Dalam umur saya sekarang ni, saya amalkan YOLO. So do it alone. Semua kawan saya semua dah ambil dah jubah. So I gotta do this alone. I don't know mana kakak saya. But whatever. Hidup perlu diteruskan. Begitulah cerita dia. Ni, awak tripan dia ada satu buka. Dia kena itu banyak satu. Dia punya cangkuk tu dia tak stick. Ni belakang ni. Besar je dik. Saya ada 2 assistant. Benar. Panas. Kesian ada. Tengok ada seorang-seorang kat sini. I almost break out. Betul siapa teman aku. Lahir kan? Saya dah combo. Aku baru je pakai. Saya dah combo. Saya dah besar. I'm a big girl. So let's do TikTok. Saja nak jalan. Kita jalan pakai jubah. Sebab apa? Kita bayar mahal jubah ini. Anyway, makeup saya hampir crack. Dah crack pun. Kita tengok reaction Umi Ayah.
So kita nak pergi tangkap gambar. Dapat lipstick. Banyak gini. Kedai tu Lucky Bini. Booking kot 12 tapi sekarang baru 11 lagi. Kita pergi Jawau. I don't know. Ayah yang suruh. Sekarang dekat photoshoot studio. Tu background dia tapi tak tahu. Anyway, I look so pretty. I already touch up my makeup. Itu transport. Kau masuk ke pimpinan ni? Aku pernah kat. Kayaknya jangan pandang dekat kursi. Tidak ya? Show me how you. Lepas tu saya dah sampai. Since esok saya ada pre-convo shoot dengan kawan saya. So I bought this film camera. Actually sebab saya agak ragu-ragu sebab saya tak tahu hasil gambar tu sebab there's no one yang review gambar tu guna kamera ni, film kamera ni. Actually and also I want to buy yang the disposal, reusable punya. But then I takut I tak pandai guna film camera. So this is like a practice for me untuk pakai. And actually I'm so excited because dia punya luar kamera ni, dia background dia convocation. Bukan background. Film kamera tu body dia adalah body style graduation. Dia ada yang career fair and everything. So kalau saya beli yang combo ni macam kenangan lah untuk saya. Yeah. Jangan lah. Kau orang buat kat aku. She's so weird. So, oh my god. Dia dah commit sikit, whatever. Oh my god, it's so pretty. Look. Happy graduation. Happy graduation. Ta-da. My first film camera. The body is, oh my god. Oh my god, this is my first time. Wah, so nampak tak body dia happy graduation. So sebab tu lah saya beli ni. So macam pada habis guna saya akan simpan. Saya akan cakap dekat orang yang saya nak cuci film tu, saya nak simpan benda ni. Buka dia kat bawah ni. Lepas tu nanti dia ada 36 film. So since esok saya nak pergi pre-convo shoot, so saya ada buat hadiah. Penuh nampak tu. So basically ni untuk yang kelas saya yang lain. Nampak ni. Nampak banyak gila. Untuk kelas ni yang lain. Yang ni first time untuk second take. Lepas tu ni our last picture yang penuh satu kelas. Lepas tu basically diorang dah. Tapi Farah dapat beza lah sebab saya banyak gambar dengan Farah. Okay, baru jumpa. Ni lah yang diorang baru siapkan lollipop ni. Saya ingat kan nak buat buket tapi macam tak pandai lah pula mak tu buka. Hi everyone. So sekarang saya on the way ke LRT. Saya buka jaket saya sebab saya panas. Saya takut berpeluh dulu. Kita on the way. Kenapa blush aku macam blind sangat ni? Sumpah tak pekat macam ni doh kalau real life. Asal blind sangat ni? Tak apa, nanti dia cair. Kat saya cair nanti. Sebab saya kuat berpeluh, I don't know. Sumpah legit guys. Legit guys. Okay, dia ada satu ni kosong. Kosong pula, terbuka. So kita try our luck untuk pergi situ. Dengan awalnya selalu pintu ni terbuka. Selalu kalau dia, sebab tadi yang lain semua dia macam tertutup dengan yang besi tu, tahu tak? So cara dia pakai je kasut ni terus. Boleh. Alhamdulillah. Aku dah start nak remove dah ni. Yeay. Macam mana aku nak tu? Bag kau letak belakang. Kembali selepas setahun. Setahun?
Ya doh. Setahun tak kepala. Apa ni bertutup? Ha? Tolong Tutup ni. Ha? Kita orang pada panas tau. Hujan-hujan tau. Kita orang buat payung sendiri tau. Payung tau hari-hari. Kalau tak ada payung pun kita redah je sebab nak bas je tau. Ha? Sampai ke belakang tu tau. Ha. Yang dalam tu. Ni. Kat dalam. Nah, untuk kau. Hihihihihi. Welcome. Satu, tiga. Anyway. So kita dah saling kain. Hai. Faham dengan ini. Hai. Apa masalah dia? Hai. Kenapa dia nombor 2? Adina punya. It's me. Aduh. Kau tak pergi ambil ke? Weh, si Ayin tu. Mantap hang tu. Kita ni dia. Sekarang 11.41. Ini macam tak Let's go to the bus stop. Hihi. Kita dah bersyala. Aduh. Pakai terus ke apa? Bye. Boleh lah. Nak kelas yang mana yang auditor? Cia. I wanna dance with somebody I love. Makes me feel happy. Said I can't get enough. Yeah. Ooh, can you feel it? Like Kalau final exam kita buka sifar, okey je jalan jauh. Tapak tercabut. Kenangan. Hai bos. Biasalah. Ada aku. Kau tengok cepat. Ha. Tu aku review tu. Alah. Weh, kau punya apa tertinggal? Weh, suka weh. Tak ada. Tertinggal weh, sorry dong. Mana kamera? Mungkin nak nangis. Gambar. Cinta. Surat tadi. Tak ada surat weh. Tak larat nak tulis. Nah. Tak dapat nak bagi bunga. Bagi. Dah kau punya tulisan dah hilang. Kau nak tulisan ke? Oh, ada satu kelas tu. Nah. Before after. Mana dia before after. Lain eh? Lain. Lain. Farah punya kat kereta. Tak ada surat. Tak ada. Aku tak larat nak tulis. Nanti menangis kalau baca surat ni. Ya. Surat yang kau bagi aku. Bila aku bagi kau? Bila aku bagi kau? Ada lah. Cacui. Ha, kita matching ah. Kenapa kau tak sangka? Putih. Basic. Ingat nak kasih tip kepada Samsung. Nak buat konten kan. Cakap lah. Usah lu. Kau usah lu.
Okay, cantik. Biar tak cantik. Kesian Biar. Dia cakap Crop. Muka aku macam tapi macam kita cek. Bali. Bali pink. Bali. Aku dah betul aku cakap cerai. Bali. Kena Korea kan. Dia ada. Dia boleh teh Bali. Bali dia balik Bali lah. Dia teh Bali. Ya. Kena. Style oh. Mantap oh. Fomo. Kena. Fomo. Kau sebelah je tadi. Fotografer? Kau? Oh, ini fotografer kita. Chicken. Tapi tak nampak chicken. Tak ada kimchi tu. Oh ni lah chicken. Kentut. Kau cakap apa? Bukan. Dia cakap laju tau. Kau tu dia suka makan kat Mario. Mario kan laju. Bye. Terima kasih dibayar. Minggu depan ni. I love you. Minggu depan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Astagfirullahalazim. Kak Didi oh. Tak payah tak apa Ini vlog aku. Tak nak. Farah dan kopi saja dia. Ada ni cuy. Kopi saya kau. Baru nak tajuk Kau baru bagi tahu.